Sisi gelap lahirnya vampire yang makan abu mayat. Benda ni berlaku pada tahun 1892 dekat Rhode Island. Penduduk kampung hidup dalam ketakutan sebab percaya mayat gadis nama Mercy Brown ni adalah vampire. Dalam kepercayaan diorang ni, Mercy Brown ni bangkit dan sedut nyawa ahli keluarga sendiri. Sebab terlalu panik, kubur dia digali semula. Lepas digali tu, jantung dan hati Mercy ni dikeluarkan, dibakar jadi abu dan dipaksa minum dekat adik dia sendiri, Edwin. Kononnya benda tu adalah ubat ajaib. Tapi realitinya tragis gila. Mercy bukannya vampire. Satu keluarga tu sebenarnya kena wabak penyakit TB. Paru-paru rosak, batuk berdarah, tapi sebab jahil sains, diorang lebih percaya tahayul. Kesian kan? Diorang ni sebenarnya cuma nak sihat je, tapi tersalah langkah. Nasib baik zaman sekarang kita dah cerdik sikit. Kalau ada masalah pernafasan, kita guna cara yang betul dan selamat. Macam Kus Alindi soft gel dari Alam Herbs ni. Gabungan herba sunnah dan habatus sauda dalam bentuk soft gel moden. Senang nak telan. Sangat sesuai untuk korang ikhtiar cairkan kahak, kurangkan batuk yang tak henti-henti dan lancarkan pernafasan. Paling penting lulus KKM dan bebas logam berat. Ingat, jangan main agak-agak bab kesihatan. Dapatkan Kus Alindi ni dekat Beg Kuning sekarang. Ikhtiar cara betul, badan pun selesa. So itulah